Besar Kategori dia besar. tangan. Besar tangan, nampak macam guys. besar. Yang penting favourite saya Bende. Bende kena ada brandy lah. Hello, welcome back to Hizzy Sun Channel. So hari ni kita ada apa yang? Kita ada nasi kandar combi. Nasi kandar combi. Itu dia. See the logo. Apa tu? Tenggi. Saya Dia ada punya tulis. nasi ikan tenggiri. Saya punya punya AB stands for ayam bawang. Ayam bawang guys. AB. Dia punya banjir. AB Saya banjir. request kuah asing. So jom kita try. Ya. Tengok kejadian. Kandar Penang but in Sabah. Ya. The only one in Sabah. Ya. Kita order pakai apa? Kita pakai Grab. Pakai Grab. So mana-mana korang yang nak dapatkan boleh dapatkan dekat dia punya Shopmat. Boleh order. Ya, nanti kita akan letak link. Limau nipis. Limau nipis. Dan kita tunjuk sikit lah. Kawan-kawan kita tak nampak ni. Okey, ni saya punya nasi kandar ikan tenggiri tu. Besar Ikan tenggiri dia besar. tangan. So itulah Guys, kejadian. kita Baik tumpah. Betul-betul banjir lah. Okay guys, kita rasa kuah dia dulu. Kita kena hirup dulu. Bismillah. Kak elok. Penang balik hari. Dan kami upah juga. Abang kalau nak ni, tambah kuah ni. Okay. Tapi dah cukup banjir tu. Bawang Kuah dia. tu boleh simpan. Makan dengan nasi lagi. Nasi putih pun Malam boleh. buat bekal. Oh, besar tangan weh. Bendi sedap manis. Tak Bendi main-main. Ui, sedapnya. Bismillah. Bendi dia fresh. Saya jarang makan bendi sedih, to be honest. Ni kita santai, kita makan-makan je. Sebab hari Sabtu. Tapi kami kerja malam. Jadi kami makan tapau. Ini dapur tak berasap. Dapur tak besar. So kita Order. Ya, pre-order. Order sehari sebelum kan? Dia ada waktu tempoh dia lah. Kena Tak boleh order hari ni, dapat hari ni tak ada. Kalau ada slot. Sedap. Berapa panjang? Kena order sehari sebelum. Berapa panjang ya Allah. Rider yang hantar tadi laju ya guys. Oh. Terkejut saya dia sampai. I order dalam 12.45. Dia arrive betul-betul on time. Padahal tak pakai macam sebab Grab Express dia tak ada priority ke macam mana kan. Ni daging dia. Wah. Besar ke? Satu ketul. Okey lah. Besar juga. Ada daging. Betul? Ada. Ayam. Ayam. Macam tu. Set ni set ayam bawang memang akan dapat daging. Ayam. Ni ayamnya. Ayam bahagian tak boleh request lah kot. Saya tak personally request. Dapat je. Random. Daging lembut. Bismillah. So far lembut. Memang lembut. Oh, macam mana orang utara? Komen sikit. Dari segi kuah. Okey. Kuah Dia dah. macam Kau nak rate macam kedai mana yang ada ni? Yang dekat-dekat rasa dia. Yasmin ke? Recall. Yasmin. Jasmine. Nasi Yasmin. Kat mana? Lobster. Lobster. Macam nasi Yasmin. Sebab saya bukan nasi kandar enthusiast. Enthusiast. Dah sebab kahwin dengan orang utara. Tu dia. Keluar habis. Cuma hat ni tak pandai lagi macam. Besarnya tinggi dia dah. Jealous tengok. Rasa. Dah baik ada duri. Sikit je. Banyak. Besar tangan weh. Tapak tangan. Sedap rolling. Daging fresh. Rasa sedap. Ada daging juga. Tak lah. Tak nak. Memang hari ni mood nak makan ikan. Jadi order ikan.
Dia ada few menu. Dia ada ayam bawang, ayam goreng standard kan. Ayam goreng, nasi kandar ayam goreng. Ayam goreng murah. Nasi kandar ikan tenggiri. Dengan yang paling special, nasi kandar tiger prawn. Memang udang pun besar. Besar tapak tangan. Tapi tak berani order. Sebab nak rasa dulu, kita order yang basic. Mungkin next time. Standard set Ada dulu. rezeki next time kita order. Standard set tu ayam goreng lah. Blender pun masak elok, rebus elok. Benda manis. Blender tak tua. Benda mudah. Oh, makan nasi kandar. Auto slang utara. Terus boleh cakap utara. Terus boleh cakap utara. Walaupun kami di Kota Kinabalu. Ya. Pergi Penang balik hari. Ya, balik hari. Hancing for nasi kandar. Tapi tak payah booking flat. Rempah dia tu dah rasa kat perut. Kita panas-panas dah perut tu. Ni rahsia saya tahan sejuk. Macam mana kau boleh tahan sejuk? Ni rahsia dah. Makan rempah yang ingat kan? Untuk yang tak tahan, standby toilet lah. Nah, kalau perut dah biasa okey je. Wah, portion dia. Untuk saya yang tak kuat makan. Boleh sambung malam. 2 kali makan lah kalau kamu. Okay, mana-mana yang menonton nak mencuba, yang berada di sekitar Sabah, boleh cuba. Ya, maaf kami makan dulu. Jemput makan. Kalau siapa-siapa yang menonton waktu malam, tak maaf, lapar. Ni kalau bawa pergi camping makanan ni okey tak? Tapau terus pergi camping. Boleh makan dekat Makan kat tepi waterfall. Dekat air terjun tu sesuai. Sedap lah ikan dia. Sementara Besar pula tu tenggiri dia. sementara nak buka-buka kemah tu makan dulu. Tenaga dulu. Sempoi. Ya, relax dulu. Kadang lapar bila Saya pergi suka dia punya ni what we call bawang. bawang. Oh, Apa tu? Yang kita panggil macam kita sadur dia tu. caramelize apa? Caramelize. Macam caramelized onion. Bawang goreng tapi dia ada rasa. Sedap. Sama sini pun ada. Tapi dia dah campur dengan kuah. Dia kembang. Kemah. Tak rangup lah. Hati saya macam rangup ni. Kalau saya minta suruh dia terus asingkan kuah. Nanti dia tak pandai makan. Kasihan. Orang Johor dia kurang berminat kuah banyak-banyak. So, kita makan biryani. Sebab dia bangsa biryani. Makan-makan. Bismillah. Bangsa biryani tak boleh makan kuah banyak-banyak. Kuah kena cukup-cukup je. Kadang-kadang tak makan dengan kuah pun. Sebab nasi tu dah sedap dah. Nasi dah berempah. Aku makan dengan kuah lagi jadi heavy. Tu tak biasa. Mungkin ada yang pandai. Ambil masa lah nak biasa kan. Saya ni jenis makan kuah banyak. Tak boleh move on. Seperti yang dia claim lah Ori Penang. First bite tu. Sampai. Kuah banyak memang betul. Tak cukup kuah. Tak payah minta kuah ekstra. Cuma nasi je lah. Untuk saya nasi cukup. Mungkin untuk orang yang betul-betul lapar kena order extra nasi lah. Tapi ini pun cukup dah. Alhamdulillah. Sedap Wah, saya tak boleh move on. Lebih bawang sedap. Crunchy ya. Dia crunchy tapi dia sebab dia panas-panas kan dia goreng. Lepas tu bila masuk ni dia memang dah sejuk sikit. Tapi rasa dia sangat sedap. Caramelize. Dah tak? Ada manis-manis tawar, manis-manis pahit. Kita makan dengan nasi macam ni kan. Memang naik rasa. So, siapa pun boleh makan. Untuk orang yang macam saya pun baru belajar makan pun boleh kata sedap. Korang kena cuba. Buat macam ni memang dia home base je. Itu kedai. Dia tak ada kedai. Actually, tak perlu pun letak atas ni. Tapi saja nak tunjuk ni. Kertas dia. Dah printed kan? Printed. Sayang nak buang. Sekarang combi. Okay, tambah kuah lagi.
Oh, guys, ikan ni ada separuh ni. Punya besar. Satu lagi yang saya suka dia punya gulai. Sebab gulai dia pekat elok. Oh. Dia punya rasa tu tak ringan, tak terlalu berat. Memang rasa gulai untuk saya suka. Tahu, abang ada komen kuah gulai. Berminyak sikit. Tapi okey lah. Memang normal Minyak je. nak bagi tahan lama. Tahan lama. Kalau tak minyak tak tahan lama. Kalau kita pergi kedai, mamak tu dia ada curah. Macam tu. Tinggal pilih nak kuah mana. Yang ni pun dia campur. Dah campur rasa. Kalau nak asing lagi kena minta. Tak best lah. Kuah campur. Kuah kena campur. Dia charge lah tu. Satu-satu. Tu bunyi tu. Okay, ayam dah selesai guys. Ayam dah selesai. Ikan tak selesai. Punya besar ikan ni. Kan susu. Oh, kata makan jangan bunyi tapi ni. Terpaksa bunyi. Auto berbunyi. Kuah pun banjir. ASMR. Sorry guys, hari ni kita orang punya cheat day. Kita orang minum air Coke. Yes. Disclaimer, not good for health. Tapi kalau anda gunakan energy dengan baik, tak masalah. Ini bukan iklan. Coca-Cola. Fizzy drinks. Bismillah. Baru buka Saya kat kedai. Korang selalu minum dengan air apa? So, boleh komen? Betul? Apa gandingan yang sesuai untuk Nasi kandar. Rasanya TO je. Kalau saya TO ais. Sebab dia tak boleh yang bersusu. Kalau saya tetap order yang bersusu. Nescafe guys. Nescafe enthusiast. Tak boleh bendung lah. Jangan. Don't try this at home. Masya Allah. Oh, Tak habis simpan. memang tak habis. Untuk saya tak habis lah. Portion ni terlalu banyak. Terbaik kat combe. Tak tengok owner dia sebab kita tak COD. Terbaik. Daging okey lah, lembut. Lembut juga. Lembut besar kan? Besar. Seketul tapi besar. Berbaloi guys. Maaf kalau makan berbunyi. Biasa dah kurang minimizekan bunyi. Dia dah ada set. So kita kena stick to the set only lah. Dia tak macam kedai kita ada banyak lauk kita boleh pilih. So ini Ada. homemade, so dia dah siapkan. So untuk hari tu dia masak lauk ni. So kita tinggal order je lah. Habis saya agak teruja nak mencuba prawn tiger tu. Tiger prawn. Udang harimau. Udang harimau. Kat Sabah Besar. famous. Udang kat Sabah memang besar-besar. Famous dan besar dan murah. Murah berbanding ni lah kot. Betul? Di tempat kita. Betul. Macam kita makan gulai udang lah kan. Makan tak habis. Banyak. Okay guys, saya ada separuh lagi. Saya akan simpan. Memang tak habis. Bukan sebab tak sedap, tapi memang sebab saya makan tak banyak. Dia boleh simpan sebab
dia kuah asing. Wow, I'm so smart. Ya sebab kuah Jalan campur terus. memang kena jalan. Tak boleh. Bagi turun loh. Ya. Sebab so far kita duduk Sabah, kita tak berani nak mencuba nasi kandar yang ada. Dah cuba pun. Dah cuba eh? Ya, tak banyak. Saya je lah yang makan. Kamu tak kan? Saya tak kan. Saya sangat selektif. Bukan apa, takut kecewa sebab Bukan, kita kuah dah... dia. Yelah, takut kecewa untuk saya lah. Saya takut kecewa sebab saya dah set saya punya standard kuah tu. So, bila tak capai kuah yang saya nak, dan gulai pun tak sepekat ni lah kuah ni. Memang tak semua kedai boleh buat lah. Sebab kat sini banyak yang kita boleh panggil macam ceroi sikit lah. Kalau kita kat Semenanjung, KL, Penang, mana lagi? Kedah. Senang nak cari lah. Boleh. Boleh Boleh. pusing. Huh? Boleh pusing. Boleh. Ya, boleh. Bukan boleh. Asyik sana bedi. Nampaknya sampai di sini saja Saya pun kenyang guys. portion saya. Mungkin sebab kuah banjir. Kenyang sikit. Good job, good job. Good try, nice ya. try. Mungkin boleh simpan sikit. Ya, sekarang cumi. Combe, terbaik. Nasi kandar. Thank you. Combe, Penang. Thank you for your food. For the food. Boleh repeat lah. Boleh? Boleh Ya, repeat. insyaAllah. Kalau teringin kita akan repeat. Tak masalah. Sebab benda ni dia tak boleh hari-hari. Betul. Kalau hari-hari dia jadi jemu. Bila tu nak buang tenaga ni. Dah makan berempah, minum air manis pula. Kami kerja mostly office. Kerja office tak berapa nak burn kalori. So itulah kena berpada-pada lah dalam makan. Nak kena pergi workout ke apa. Nak pergi jogging, Guys, walking. itu saja vlog saja untuk hari vlog ni. Vlog makan-makan makan untuk santai-santai hari di ni. hari Minggu. So korang yang dekat Semenanjung boleh teruskan hunting korang punya nasi kandar. Sementara kita orang kat sini akan terus mencari nasi kandar di Sabah. Setakat ni baru jumpa satu yang padu bang. Till the next episode. Yeah, till the next vlog. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching.